Halo? Ya, Cik. Apa boleh saya bantu? Selamat pagi. Ya, Cik. Ini saya mau report. Ya. Saya punya SIM card, bah. Sudah hilang? Dia bukan hilang, dia betagar. Ya? Betagar. Orang Sabah bilang bekarat. Karet? Tak boleh pakai? Dia punya chip tuh bekarat. Memang kalau Cik masuk dalam handphone tak boleh pakai langsung lah. Ya. Apa nombor telefon? 016 Ya. 828 Ya. 4879. Ngam lah. Okey. Yang ini, kalau Cik masukkan dalam SIM card, apa dia keluar? Dia tidak keluar apa-apa. Keluar asap. Okey. Macam tu, Cik. Maknanya SIM card Cik ada masalah. Ya. Jadi apa yang Cik perlu buat, Cik kena pergi ke Digi Center ya. Oh, Tukar balik SIM card yang baru. begitukah? Ya. Saya tidak mau pergi Digi Center, jauh. Kena pergi Digi Center, tukar balik SIM card yang baru. Supaya dia boleh pakai semula. Pergi Selcom Center boleh kah? Tak boleh, Cik. Kena Digi. Tapi dia SIM card juga buat SIM card sana. Ya, tapi dia punya servis dia lain. Tapi kenapa dia pandai berasap tu? Ya? Pandai berasap? Berasap. Ya. Maknanya SIM card tu ada masalah. Jadi Cik kena pergi tukar SIM card yang baru lah. Oh, memang pandai berasap apa kalau SIM card DJ? Tak ada, Cik. Cik ada tertuang, terkena apa-apa ke SIM card tu? Saya taruh tu minyak kereta. Kena minyak kereta memanglah. Jadi Cik kena tukar balik SIM card yang baru ya. Kalau pakai lama tak boleh kah? Tak boleh, Cik. Dia memang dah tak boleh pakai tu, dah rosak. Sebab ini SIM card kenangan saya ni. Mula-mula saya pakai telefon. Ya, Cik kena pergi tukar balik lah yang baru. Nombor dia tetap sama. Tapi tu SIM card ada tulisan I love you, dia bilang. Macam mana boleh buat ke tu? Okey, nombor yang Cik bagi ni, SIM card dia SIM card baru ke apa? SIM card lama. Tapi nombor ni baru lagi. Nombor yang Cik bagi ni nombor baru lagi. Tapi itu SIM card sudah 1 tahun saya tidak pakai. Kalau macam tu memang dah tak boleh pakai lah, Cik, nombor ni. Jadi nombor tu orang pakai lah. Orang ni dah sudah beli. Oh. Okey? Jadi kamu tidak beli ganti ke tu? Tak boleh, Cik. Minta maaf ya. Kamu mesti ganti tu. Saya beli dulu mahal tu. Cik dah tak pakai. RM8.30. Ya, bila Cik tak pakai 3 bulan lebih, memang SIM card sudah tak boleh pakai. Kamu tidak kasih tahu pun mula-mula kamu saya beli. Memang dia sudah tulis dekat kad tu, Cik. Oh, dia memang sudah tulis kah? Ya. Oh. Okey. Jadi sekarang saya tidak boleh buatlah tu nombor tu. Tak boleh, Cik. Mana boleh ni? Ini saya marah ni kalau kamu tidak boleh buat. Okey, kalau begitu Cik kena pergi ke Digi Center. Saya memang tak boleh buat apa-apa. Oh, pergi Digi Center. Ya. Kalau tidak boleh, saya marah kau lah. Jaga kau lah. Ya, Cik boleh marah mereka. Tapi memang nombor ni dah jadi nombor baru. Jadi kalau saya mau pakai boleh lah? Boleh. Nanti Cik tanya lah Digi Center tu. Nombor tu orang sudah pakai ke belum? Sebab nombor ni sudah nombor baru. Digi Center di mana? Cik berada di mana sekarang? Saya berada di, apa nama tempat ni? Long Pasir. Dekat mana tu? Sabah ke apa? Sempadan sama Indonesia. Yelah nama tempatnya? Long Pasir. Semua ada Asia-Asia. Ini Sabah ya? Ya. Lebih kurang lah. Indon pun dia juga. Cik kena pergi ke api-api, Cik. Api-api? Ya. Api-api di mana? Ya. Api-api di Sabah lah. Oh, di Sabah. Ya. Ada api ke tu tempat? Okey, Cik. Ada apa boleh saya bantu berkaitan dengan Digi, Cik? Itu saya mau tahu di mana Digi Center di Sabah. Kan saya bilang tadi, api-api. Api-api? Borneo. Borneo? Ya. One Borneo? Halo? Ya. One Borneo? Ya, One Borneo. Yang itu shopping kompleks tu kah? Iya, betul. Oh, di sana. Ya. Tapi sana kedai DJ ada lah.
Digi Center tiada. Dia ada Digi Center di sini, Cik. Dekat Comfort Floor, Jalan Sulaman. Api-api bukan api-api center kah? Dekat api-api pun ada juga. Dekat api-api center. Oh, api-api. Ya, dia ada Ini apa KK lagi, betul kan? Ya, betul, Cik. Dekat tu center point kah? Itu saya tak pasti, Cik. Sebab saya bukan orang Sabah. Oh, kau orang mana? Okey, ada apa boleh saya bantu beritahu dengan Digi lagi, Cik? Kamu punya layanan ni kurang bagus. Minta maaf, Cik, ya. Saya tanya kau orang mana, kau tidak jawab. Saya hanya boleh jawab berkaitan dengan Digi saja, Cik. Itu bukan Oh. berkaitan dengan Digi. Pasal DJ. Ya. Kalau saya punya SIM card terendam di minyak, boleh pakai balik kah? Tak boleh, Cik. SIM card tu dah rosak. Dah di-recycle balik. Oh, nanti kau telepon orang di api-api sana, saya mau pergi. Iya, betul. Ada tempat landing ke di sana tu? Saya pakai helikopter ba ni? Itu saya tak pasti, Cik. Saya tak nampak. Nanti kau telepon orang dulu, ada tempat landing helikopter kah? Nanti saya telefonkan dia. Lepas tu kau SMS ya. Okey, ada apa lagi boleh saya bantu berkaitan dengan Digi, Cik? Itu sajalah. Selamat malam. Okey, terima kasih bagi kami. Selamat sejahtera. Okey.